Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Ansara. Saya Afi. Pada ketika ini adalah Ketua Cawangan Ansara Paisalak yang juga merupakan Exco Ansara Malaysia. Dan bersama-sama saya pada hari ini adalah seorang yang sedikit istimewa yang kita bawakan ke podcast, iaitu Abang Adi daripada Emerson Serting. Kalau bagi yang tak kenal, Abang Adi ni adalah salah seorang anggota kumpulan nasyid Saujana. Dia dah beritahu awal-awal. Ada bagi tahu awal. Okey. Bagi peluang untuk Abang Adi kenalkan diri. Saya sebenarnya nak tengok kamera ke nak tengok awak sebenarnya ni? Tak kisah, tengok mana-mana boleh kan? Okey, Hafiz, terima kasih lah kerana jemput saya. Saya, pada pandangan saya sebenarnya, kalau mengikut Ansara ni, dia lebih kepada ke arah orang kata career yang orang kata kebabom lah kan. Tapi saya sendiri, kalau saya ni orang kata journeyman. Tapi tak apalah, kita mula dengan perkenalan dulu. Salam ukhuwah dulu. Saya Ahmad Zuhaidi bin Abdul Aziz, berasal daripada Gombak, Selangor. Anak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Dan saya SPM 96. Sekarang menjadi seorang ketua cawangan lah. Menjadi ketua cawangan di Ansara Serting untuk tahun yang ketiga lah. So penggalan yang kedua. So itu sikit lah, nanti awak tanyalah kalau ada yang tak cukup kan. So boleh ceritakan sedikit tak masa-masa Abang Adi di zaman masa-masa Abang Adi di MRSM Serting. Masih ingat tak pertama kali mendaftar ke? Okey, saya tanya Afi dulu boleh tak? Pasal salah, Afi batch ke apa? Saya batch SPM tahun 2006. So batch ke apa masa tu? Batch kedua yang ambil SPM, tapi sebab batch sebelumnya ada gap between 2004 dan 2006, Paisalak tidak ada batch SPM 2005. So jadinya saya jadi batch yang kedua untuk ambil SPM. Tapi sebelum tu saya di Emerson Transgran. Saya berpindah ke Paisalak untuk tingkat 4. Form 1 dan Form 3. Form 1 dan Form 3 ke Emerson Transgran. Tapi ada cerita juga. Ini bukan masa saya. Tak apa. Kita nak buat apa. Boleh flip the table. Tak ada macam ni. Okay, saya ringkas je. Surat tawaran saya adalah di Emerson Paisalak. Tapi at that time Emerson Paisalak tak siap waktu Form 1. Saya dipindahkan ke Transgran. Transgran pula pengetua decide waktu Form 2 untuk kekalkan batch yang ada lah. Batch yang ada, ramai lah. Sebab tu kekallah saya di Transgran sehinggalah ke Form 4. Ada cerita juga kenapa saya pindah ke Paisalak. Probably another time. Awak jadi tetamu pula lah. Jadi Form 4 masuk dah Paisalak. Lepas tu bila kami masuk, pengetua cakap anak-anak Paisalak dah kembali ke Paisalak. Okay, baik. Itu saja saya nak, sebelum kita nak mengenalkan diri kita, jadi kita kena kenal juga host kita kan. Jadi macam saya tanya tu kenapa, sebab saya ni batch yang kedua di Emerson Serting. So pada waktu kemasukan tu memang yalah, orang kata padang jarak padang terkukuh pada tahun 1995 dengan kemudahan asas yang agak kurang dan juga kemudahan untuk ke sana pun agak kurang, macam bas tak banyak kan, zaman-zaman dulu internet tak ada apa semua. Cuma pengalaman saya kalau nak dikatakan dengan di Emerson Serting tu, bagi saya satu pengalaman yang bagus sebab saya bersekolah di orang kata kawasan bandar lah. Kawasan bandar, di Sekolah Menengah Seri Gombak sebelum tu. Dan kita dah biasa kehidupan, sebab kawasan saya tu dia macam campur, ada kampung ada bandar. Saya tinggal dekat ada kampung, dan tapi sekolah tu macam ada bercampur dengan orang KL. Ada orang yang dah kawan-kawan yang ayahnya pengarah sini apa semua. Jadi kita tak ada masalah untuk bergaul pada waktu ketika itulah. Cuma pengalaman saya yang mungkin saya tak dapat lupakan untuk ke Emerson Serting tu, sebab saya ni anak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Waktu saya dapat surat tawaran MRSM tu pada 11 hari bulan 10, saya ingat 11 detail 11 hari bulan 1. Kenapa detail? Sebab 9 hari bulan 1 tu ayah saya meninggal dunia. Tak siap. So jadi waktu saya apply ke MRSM tu, saya pergi dengan ayah saya pergi ke Marang waktu tu, hantar borang dalam bulan 10 kot yang sebelum tu, masa Form 3 tu. Lepas tu lebih kurang dalam, kita naik balancing semua. Lepas tu dia kebetulan pada 9 hari bulan 1 tu sebenarnya saya dapat tawaran ke Sekolah Menengah Teknik. Lepas tu malam sebelum tu ayah saya tanya saya lah, besok nak pergi ke Sekolah Menengah Teknik? Sebenarnya memang tak tahu apa kan, memang tak prepare pun, tapi dia tanya nak pergi ke? Cakap, tak apalah, tunggu surat tawaran MRSM lah, mana tahu dapat kan. So besoknya saya pergi sekolah macam biasa. Balik sekolah ayah saya meninggal. Sebab ayah saya dia ada masalah asma dan bronkial. Jadi masa tu kita macam blur lah, apa nak buat kan. Sebab kita selalunya kalau orang yang terlantar sakit tu, kita macam dah prepare kan. Ini sebab dia malam tadi elok boleh borak tanya, tiba dia meninggal tengah hari tu.
So saya pun masa tu just kita uruskan tu 2 hari selepas tu dapat surat tawaran ke MRSM. Jadi waktu saya nak sulung adik saya yang paling kecil waktu tu, dia setahun umur dia. So ke pakcik-pakcik semua cakap, tak apalah, duduk rumah lah, jaga mak lah, tak payahlah pergi MRSM kan. So, tapi mak saya cakap tak apalah, ini peluang, ini mungkin dengan ni mungkin boleh bantu orang kata membina keluarga apa semua kan untuk masa depan. Jadi mak saya kata tak apa, dia boleh jaga adik-adik. Dan kebetulan adik saya nombor 2 pun memang dekat sekolah asrama dah waktu tu. Dia dekat semester Raup. Dan kebetulan lepas saya masuk MRSM, saya pergi MRSM 21 Januari. Kenapa saya ingat juga tarikh tu? Sebab tarikh tu tarikh lahir saya. So jadi saya masuk MRSM tu dengan keadaan orang kata dia perasaan tu ada happy, ada sedih. Campur bau lah. Sebab kita dah habis dia kita, tapi ayah baru meninggal. Lepas tu nak tinggalkan mak. Dan lepas tu luar bandar jauh juga. Mak saya nak datang pun, saya ingat 2 tahun tu, dalam tempoh 2 tahun saya dekat MRSM tu, mungkin sekali mak saya datang. Sebab dia nak datang pun susah. Sebab dulu tak ada bas apa semua, tak ada Grab apa semua kan, zaman-zaman dulu kan. Jadi lepas tu adik saya nombor 3 pula dapat pergi sedar. So mak saya tu macam, dia pun tak pernah, dia tak bekerja. Jadi bila dia habis, bila berlaku ayah saya meninggal tu, nasib baik ayah saya dapat sokso lah pada waktu tu, dapat sokso, ada bantuan sikit. Dan mak saya waktu tu dia tak boleh, sebelum ni dia tidak bekerja. Jadi tiba-tiba dia cakap dia decide dia nak bawa anak budak-budak pergi sekolah. So dia bawa lah orang kampung pakai kereta. Dia tak pandai bawa kereta. Time tu lah dia pergi belajar bawa kereta semua. So jadi bagi saya, mak saya tu seorang yang tabah lah. And sebab kehidupan kami, sebab ayah saya dulu bekerja dengan News Straits Times. Dia pun graduate pun bagus juga ayah saya. Dulu belajar dekat Sedar, belajar dekat RMC semua. Tapi bila kita kehilangan ketua keluarga macam breadwinner tu kan, jadi segalanya berubah. Sebab ada orang dia daripada kehidupan yang susah, tapi bila dia masuk MRSM, dia masuk sekolah tu, dia bertambah senang. Macam dia ke arah situ lah. Macam kami mungkin nak kata senang tidak, tapi dah biasa hidup mudah, nak pergi pasaraya beli barang kan. Lepas tu masuk MRSM saya berubah. Saya kehidupan tu dia berubah kan. Jadi banyak mengajar lah di MRSM. Jadi bagi saya, pengalaman saya kat MRSM itu yang paling sangat sukar lah untuk saya nak lupakan. Yang benda-benda lain tu bagi saya benda biasa. Itulah. Kan kalau ada bully ke, kalau bukan bully lah, kalau kata orang suruh ni ke apa semua tu, bagi saya benda biasa. Sebab saya rasa pengalaman saya tu lagi kuat lah, lagi orang kata menyebabkan saya rasa lagi down lah pada ketika tu lah. Panjang pula cerita ya. Tak apa, boleh. Jadi kenapa memilih untuk ke MRSM berbanding sekolah teknik tadi tu? Ada personal reason ke atau bagaimana? Okay. Sebab macam ni, sebab waktu saya PMR tu kita dapat 7A kan. Waktu dapat 7A dan ayah saya pula dia cakap mungkin MRSM ni peluang dia lebih bagus dan dia lebih sains kan, sebab dia ada belajar biologi, ada belajar kimia. Macam sekolah teknik tu saya dapat lukisan kejuruteraan tak salahnya, dia punya tajuk lah. Jadi bagi saya pula pada waktu tu saya rasa mungkin saya nak cuba explore bidang-bidang yang berkaitan dengan biologi, kimia ni. Jadi itu saya rasa MRSM ni satu pilihan yang bagus. Dan juga dia orang kata Bumi Putra. Dan bagi saya memang sekolah teknik tu Bumi Putra juga sebenarnya. Cuma Mara tu dia ada lain sikit lah. So bagi saya itulah kelebihan kerana kenapa saya memilih MRSM tu. Satu disebabkan sainsnya, dan satu lagi agenda Bumi Putra dan ekonomi kat situ yang pada waktu tu saya tak nampak, tapi apa yang diceritakan oleh ayah saya lah sebelum tu kan. Ada tak pengalaman yang selain daripada mendaftar tadi yang Abang Hadi ingat sampai sekarang? Di MRSM, di MRSM, pengalaman mengambil bahagian dalam aktiviti ke? Ada. Sebenarnya ada tu sebenarnya. Ada pengalaman seram ke? Pengalaman seram. Gurau je kalau ada lah. Pengalaman seram ada, biasalah. Kita batch kedua kan, jadi tempat tu pandang jarak paling terukur. Kadang kita tiba-tiba je nampak ada benda berguling-guling. Waktu malam kan, tu biasa je lah. Apa yang berguling tu? Waktu malam 2-3 pagi nampak ada benda bergerak, loncat-loncat kan, macam tu lah. Lepas tu awal-awal tu adalah orang kata khinzir masuk dekat kan, biasalah kan, asalnya daripada kawasan kelapa sawit apa semua. Tapi bagi saya, pada waktu saya masuk ke MRSM tu, saya form 1 sampai form 3 saya terlibat dengan silat di sekolah lama lah.
Dan pada waktu tu saya dah sampai ke bengkong yang kedua masa tu. Bila masuk MRSM, lepas tu saya kebetulan ada kawan saya, setiausaha saya sekarang ni, setiausaha Ansara sekarang, nama dia Nur Azli, dia pun sama batch dengan saya, bersilat. Jadi kita orang masuk, cakap, tak adalah silat kat sini. Dan waktu tu ada karate je, karate. Lepas tu ada persatuan-persatuan lain lah. Dan persatuan-persatuan lain waktu tu diterajui oleh senior lah. Biasalah sebab senior kan. Lepas tu saya telefon cikgu saya dekat Gombak tu, cakap, cikgu tak adalah silat sini, ada tak ni? Lepas tu kebetulan cikgu saya dia telah tanya dekat Negeri Sembilan punya persatuan, cakap, ada seorang cikgu, kebetulan isteri dia adalah cikgu dekat MRSM Senting, Cikgu Nurizan. So cikgu tu dia suami dia tu jadi tenaga pengajar. Pada waktu tu dia tak ada tempat lagi. Lepas tu dia diberikan macam orang kata watikah lah daripada persatuan di Negeri Sembilan tu untuk membuka gelanggang silat. Dan pada waktu tu saya menjadi presiden kelab silat olahraga, kelab silat Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia, yang kebanyakannya adalah budak form 4. Yang lain-lain semua form 5. Pada waktu tu persatuan tu, bila ada perjumpaan persatuan, saya seorang je form 4 yang jadi presiden. Lepas tu ada presiden karate tu cakap, kau ni lain macam kau boleh buka. Tapi bagi saya itu satu pengalaman yang unik lah. Sebab, dan ada juga senior yang masuk. Kebetulan ada senior saya, ada 2-3, dia pernah sekolah kat Seluruh Menengah Seri Gombak tu, tapi pada tahun bila tu dia keluar, dia jumpa saya balik, kau buka silat lah. So nak join lah. Adalah beberapa senior join, tapi kebanyakan senior tak join. Sebab dia rasa takkan nak join budak form 4 ni kan. Tapi memang silat pada tu memang kebanyakannya memang semuanya budak-budak form 4. Dan macam orang kata kena mak lah, macam tiba-tiba nak buka persatuan, lepas tu jadi presiden lah tu kan. Dan saya juga pada form 5 tu saya dilantik sebagai setiausaha bidang lupi lah. So itu sajalah saya. Pengalaman yang lain-lain tu bagi saya beradaptasi tu sangat, sebab saya suka berkawan dengan orang. Jadi tak ada masalah untuk beradaptasi. InsyaAllah lah, boleh lah, baik. Dengan guru pula macam mana? Guru-guru di MRSM Senting? Pada waktu tu saya, sebab MRSM Senting waktu tu kebanyakannya banyak guru yang tak banyak beza umur dengan kita orang tau. Maknanya ada cikgu-cikgu tu yang mungkin beza 3-4 tahun je. Pada kita masuk form 4, mungkin dia beza 4-5 tahun lah. Macam dia baru habis dekat ni, lepas tu dah jadi cikgu. Sebab tu yang kadang dia punya umur tu tak jauh beza. Jadi dia memahami kita. Ada juga lah cikgu yang garang dan serius kan. Sebab kan biasanya kan Senting kan baru buka. Jadi cikgu-cikgu yang lama-lama ni mungkin takkan dihantar situ. Jadi cikgu muda dihantar di situ. Sebab tu bagi saya cikgu-cikgu yang berada dekat Senting tu bagi saya sangat bagus. Sebab dia memahami jiwa-jiwa anak-anak muda pada waktu tu. Dan cikgu homeroom saya pun, Cikgu Shima, sangat baik. Macam ibu lah pada saya. Sebab dia tahu ayah saya tak ada. Bila dia tahu tu, dia banyak memberikan perhatian lebih lah sikit lah kepada saya lah. Alhamdulillah. Pengalaman bersama homeroom pula bagaimana? Maksudnya kita faham situasi Abang Hadi tadi. Adakah homeroom ini memberi support yang secukupnya kepada Abang Hadi during that time? Ataupun bagaimana pengalaman Abang Hadi sendiri dengan unit counselling lah at the time untuk cater for your situation? Sebenarnya waktu saya masuk MRSM tu, saya tak banyak bercerita sangat pun sebenarnya apa yang situasi saya pada waktu tu. Hanya cikgu ataupun cikgu homeroom tu yang tahu yang ayah saya meninggal, dan ada beberapa kawan yang mungkin satu housemate, roommate tu kan, yang mungkin tahu. Kebanyakannya tak ramai yang tahu saya rasa yang kisah saya ni lah. Mungkin di akhir-akhir tu mungkin ada orang dah start tahu. Tapi pada peringkat awal tu saya just act normal. Biasa je. Cuma bagi saya pada waktu form 4 yang saya masuk ke MRSM tu, kita orang kata nampaknya happy. Mungkin saya sendiri pun rasa saya mungkin boleh bercakap, menggaul dengan orang, happy. Tapi mungkin dalam jiwa tu ada kekosongan tau. Sebab tiba-tiba kan ayah meninggal kan. Jadi kadang-kadang saya pun macam bila waktu saya masuk sini, saya rasa macam sebenarnya apa yang aku buat sini kan. Macam kita pun terfikir mak kampung kan. Lepas tu adakah benda ni memang ditakdirkan? Kerana benda-benda tu dia menjadi persoalan. Tapi bagi saya adalah dekat MRSM, sebab kebetulan waktu saya masuk MRSM tu memang ada 3 kawan saya yang masuk. Kita orang dekat Sekolah Menengah Seri Gombak tu.
pada kebetulan waktu tu sekolah kami tu, waktu yang kami berjaya ke MSM, sekolah tu sebelum ni grade B. Bila kita orang dapat result yang bagus, dia naik grade A. So kelas kami tu ada 40 orang, daripada tu 20 lebih pergi MSM. So dia pilih 3 sini, 3 sini, 3 sini. So kebetulan tu lah ada kawan-kawan yang tu yang memberi support sebab diorang faham situasi saya. Bagi saya, kawan-kawan sumbaik alhamdulillah, dan oleh saya dilantik sebagai setiausaha BVP ni pun mungkin saya rasa sebab dia rasa senang. Sebab kerana kita nak menyembunyikan kesedihan, kita menonjolkan macam kita ceria kan. Jadi orang ingat macam kita ceria, macam senang nak borak apa semua lah. Mungkin macam tu lah saya rasa. Saya tak pasti. Tu kena tanya orang lain lah. Panggil orang lain. Dari perspektif lain. Betul. Ada tak pesan ayah yang Abang Hadi masih ingat that help you through your time dekat MSM waktu tu? Sebenarnya ayah saya tu dia tak ada nak kata pesan secara detail, tapi berdasarkan pengalaman hidup dia. Maknanya memang pada waktu zaman dulu di kampung lah, waktu di kampung tu dia pada darjah 1 sampai ke nak masuk ke sekolah menengah tu memang dia selalu dapat nombor 1. So dia menunjukkan kepada kami macam mana untuk nak, adik saya pun lagi pandai daripada saya lah, yang pergi sekolah menengah sains tu kan. Dia menunjukkan kita macam mana cara untuk nak bergaul dengan orang. Sebab dia dekat form 1 dia dah masuk ke SEDA, lepas tu dia pergi ke RMC. Dia selalu cerita lah, oh dekat RMC lagi teruk, kena bully apa semua kan. Jadi kita tak risau sangat sebab dia cerita benda tu macam MSM ni okey kot. Macam tu lah kan, taklah seteruk RMC kan. RMC siap macam-macam lah, kena masuk kolam lah apa semua kan. So bagi saya, pengalaman ayah saya yang selalu bercerita tu yang menyebabkan kita memahami situasi sebelum masuk ke MSM. Macam saya form 1 saya form 3 memang saya sekolah harian. Adik saya kebanyakannya masuk asrama daripada form 1. So mungkin itu ada kelebihan jugalah. Bila saya balik kampung, ada kawan-kawan yang dekat rumah tu yang boleh kita kenal. Macam adik saya yang pergi form 1 tu pergi MSM, pergi ke sekolah asrama. Kerana bila balik kampung dia tak ada kawan, dia kena call kawan-kawan dia dekat asrama kan. Jadi saya banyak belajar daripada pengalaman ayah saya. Jarang dia bercerita direct lah, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, tak ada. So dia banyak ajar saya sebab dia cikgu ngaji. So daripada darjah 1 sampai darjah 6 saya mengaji dengan dia lah. Dan memang rumah saya tu memang ada orang datang. Kawan-kawan saya pun banyak datang. Adalah 20-30 orang. Memang dia mengajar mengaji lah kan. So cuma dia meninggal pada umur 41 tu memang satu benda yang kata yalah, tersentak lah kehidupan kami kan. Tak jangka lah. Tapi saya rasa ini adalah satu benda yang mungkin kurang orang sekarang buat kot. Sebab saya faham dulu kita membesar dengan tak ada internet, tak ada gadget. Maksudnya kita selalu dapat orang-orang tua kita bercerita. Tapi sekarang bila kita duduk at the dinner table, for instance, contoh lah, tak semua family begitu. Masing-masing sibuk dengan gadget, video short yang akan ambil masa perhatian kita. Kita jarang jumpa yang macam, saya rasa bila kita duduk dengan with the elders ni, yang diorang akan cerita masa-masa diorang kat sini, and that time yang kita macam be in their shoes. Maksudnya kita faham apa yang diorang lalui. This happens during that time. Kita faham apa dia punya thoughts, apa yang dia lalui. So it brings a whole new perspective to us, yang daripada macam budak-budak sekarang yang macam senyap je, tak reti nak bersosial. Probably saya rasa macam ni. Sebenarnya kenapa budak-budak tu zaman sekarang lah, orang kata Gen Z ni kan, dia suka gadget, dia tak bergaul dengan orang, macam pergi sekolah kalau cikgu kena marah, tak boleh macam tu kan. Tapi sebenarnya dia adalah hasil daripada ibu ayah yang pada zaman dulu sebenarnya memang tak ada gadget pun. Hasilnya ibu dan ayah pada zaman dulu pun kena rotan dengan cikgu pun tak ada masalah. Tapi saya tak tahu kenapa bila pergi kepada generasi anaknya, dia tak boleh terima. Pada waktu tu mak dan ayahnya sebenarnya melalui satu fasa yang memang keras. Kena kalau orang balik report kepada cikgu pukul, report kat mak tambah lagi kan, pukul kan. Saya rasa mungkin ada satu zaman lah, ataupun dalam ni lah, ni saya rasa je lah mungkin sebab kita tak suka lah kena macam tu. Jadi bila kita dah ada keluarga, kita cuba cakap, aku tak nak buat anak aku macam tu. So itu menyebabkan kita mungkin terlebih sikit lah, overprotective. Tapi menyebabkan kita tak nampak peringkat awal. Tapi bila zaman internet tu tiba masuk dengan lajunya, jadi menyebabkan kita dah tersalah langkah lah.
Bukan saya cakap orang lain, kita sendiri pun, saya sendiri pun, anak saya dengan gadgetnya apa semua kan. Tapi kita macam mana kita nak mengawal dan macam mana kita nak berinteraksi, macam mana kita nak bawa dia orang ke dalam dunia realiti ni, itulah kita kena ada skill kat situ. Dan janganlah terlalu rasa macam nak kena overprotective, anak tak boleh kena marah. Betul lah, memang boleh lah kalau tak boleh lah kalau cikgu pukul benda yang tak sepatutnya. Tapi zaman dulu kalau cikgu disiplin selamba je kan, buat macam-macam kan. Tapi kita boleh je hidup sampai sekarang ni kan. Jadi juga orang. Boleh sebenarnya, memang boleh jadi orang pun. Dan bila kita jumpa balik cikgu, kadang kita pun cakap, cikgu terima kasih lah kerana marah saya, kalau tak saya mungkin dah hanyut kan. Mungkin macam tu lah kan. Benda macam tu lah. Abang Adi tadi cerita Abang Adi ambil SPM tahun 1996. Beza 20 tahun kan dengan saya. Oh ya ke? Awak 2006 kan? Oh, dah panggil pakcik lah ni. Pakcik. Boleh ceritakan ke tak macam mana culture dia MRSM itu? dia macam waktu tu. Macam mana Abang Adi build habit ataupun apa persiapan Abang Adi untuk menghadapi SPM at that time di MRSM Seleting? Okay, macam ni. Saya seperti mana yang saya cakap pada peringkat awal, saya ni sebenarnya kalau orang cakap master of something, tak ada. Saya ni jack of all trades. Jadi saya belajar pun memang, saya tak tahu sama ada ni saya pandai tu tak. Saya ni nak kata belajar tu memang saya minat belajar, dan culture saya pada waktu tu memang belajarnya memang suka stay up sampai lama-lama kan. Sebab itu yang lagi rasanya. Tapi sebenarnya kita dah dapat dalam kelas. Cuma saya nampak perbezaan pada zaman sekarang dengan pada waktu dulu dengan sekarang. Mungkin pada waktu saya, zaman yang saya berada tahun 20 tahun dulu tu, kita tak ada macam alumni datang sekolah. Kita tak ada orang-orang yang dah berada dalam industri alumni lah. Ansara pun tak ada lagi kan zaman-zaman tu. Jadi kita tak tahu sebenarnya kita buat ni untuk apa. Kita tahu kita nak belajar supaya pergi universiti nanti dapat kerja. Tapi kita tak tahu kenapa kita nak kena buat benda ni, kenapa, kat mana kerja yang sepatutnya kita dapat. So waktu tu kita cakap, cikgu cakap, kau kena score. Jadi itu matlamat dia. Cuma kita tak pasti sebenarnya kenapa sebenarnya kita nak kena score subjek ni, kenapa aku kena ambil subjek ni. Jadi pada waktu tu kami belajar mungkin kurang, orang kata, guidance lah daripada bekas-bekas alumni ataupun orang yang datang macam buat mock interview ke, nak buat macam career talk kan. Tak ada, zaman tu tak ada rasanya kan. So jadi kita tak nampak, kami tak nampak. Dan pada waktu 1996 tu pula tiba-tiba dengan kejatuhan ekonomi kan, dia ke arah situ masa tu. Saya pun dapat je interview untuk pergi ke luar negara pada waktu tu. Tapi yalah, kawan-kawan saya yang dapat untuk keluar negara tu akhirnya tak dapat pergi keluar negara disebabkan kejatuhan ekonomi. Jadi culture belajar tu sebenarnya kami lebih kepada follow the flow tau sebenarnya. Mungkin ada budak yang pandai tu memang dia pandai. Itulah. Maknanya tak ada orang kata zaman sekarang ni macam budak yang average boleh dapat 10A juga. Sebab mungkin ada teknik soalan ke, ataupun ada past year question ke, mungkin ada spot question yang orang tahu kan. Ataupun bell shape yang berkurangan ke kan. Kita tak tahu. Pada waktu tu memang kita tahu siapa yang pandai memang pandai betul. Jadi kita nak tahu macam mana nak pergi ke arah dia tu memang susah. Sebab tak ada tak tahulah, mungkin ada past year question, tapi dia tidaklah orang kata sedetail dalam sekarang. Zaman sekarang ni boleh buka je ChatGPT ke apa semua kan. Semua boleh tahu. Senang je. Zaman tu memang kena duduk untuk cari buku, buka buku. So siapa yang rajin dia akan berjaya lah. Cuma memang kalau orang tu memang dia dah genius, memang dia akan berada dalam level dia. Zaman sekarang ni mungkin bezanya sebab mungkin banyak knowledge boleh dapat mudah. Dan even kadang sampai tu macam cakap, dia boleh spot dah, ni 5 tahun dah keluar, so mungkin dia akan keluar balik. Dia tak keluar 4-5 tahun sebelum ni. Jadi itu kelebihan yang ada pada zaman sekarang lah. So pada waktu zaman dulu, saya rasa surviving skill tu yang berjaya menjadikan batch yang pada 20 tahun dulu tu boleh survive dalam dunia semasa sekarang. Sebab kita kalau nak berjaya, kita kena belajar. Nak berjaya, kita kena usaha. Zaman sekarang ni mungkin nak berjaya, mungkin boleh ada orang boleh input ataupun ada shortcut. Zaman dulu mungkin shortcut tu yang tak ada. Kita kurang kena cari sikit. sendiri. Kita yang kena usaha tu. Itu bezalah bagi saya. Dan benda tu lah menyebabkan kita boleh survive dalam dunia ni zaman sekarang. Dan macam saya, apa yang skill tu menyebabkan saya boleh berada kat mana-mana situasi. Saya masuk industri ni kan. So saya tak cerita lagi saya bersama belajar apa. Nak cerita ni. Nak cerita pula, nak tanya. Okay. So waktu di MRSM tu, apa cerita-cerita Abang Adi?
Itulah zaman dulu saya masih lagi waktu tu nak jadi bomber pun. Jarang. Cuma waktu dekat MRSM sebenarnya bomber tu macam saya nampak best masa zaman tu. Sebab saya masa dekat MRSM pun saya ada masuk cadet apa benda lah. Cadet lebih kurang macam bomber sikit lah kat arah-arah situ. Cadet polis, cadet bomber. Cadet bomber ada kat mana? Tapi dia bukan cadet polis. Dia ada satu lagi kan. Dia macam under macam Tanan Awam ke macam tu lah. Tapi JPA Jabatan Tahanan Awam. Tapi saya ni best jadi bomber. Sebab saya tengok macam bomber ni macam ada training je kan. Bila ada kesusahan baru pergi kan. Nampak macam best je, mudah je. Lepas tu boleh jadi tough kan. Orang cakap abang bomber tu sekarang kan, sama sekarang kan. Tapi bila fikir balik, fikir waktu tu sebab saya dulu sejarah saya memang antara subjek saya suka. So saya nak jadi lawyer waktu tu. Kan? Tapi bila kita duduk dalam dunia sains kan, MRSM ke sains kan. Jadi waktu tu macam kawan-kawan semua, kau betul ke nak jadi lawyer? Kita kan ambil kimia, bio ni kan. Kena pergilah sini kan, mana boleh kan. Jadi sebab tu cakap, pada waktu tu tak ada orang yang guide kita. Yang beritahu, kalau kau nak pursue kat ni, kau fokus je kat ni, tak ada masalah. Dan saya waktu tu, ayah saya pun tak ada. Lepas tu orang pun tak ada yang senior yang boleh memberi ni. Jadi kita pun follow the flow lah. Kalau ada yang soalan jadi, apa yang kita boleh ubah itulah. Kalau ada zaman tu ada belum sampai lagi ya. Tak apa. Sabar. Saja. Dah masuk dulu. Saja. So lepas MRSM sambung memilih untuk belajar bidang apa dan di mana? Okay. Personally waktu lepas habis SPM, saya dapat 9 aggregate kot macam tu. Masih pakai aggregate saya aggregate tu. Tapi kalau kira-kira agaknya mungkin 10A lah juga kan. Kalau zaman sekarang kira-kira 10A lah. 9 aggregate. Pada waktu tu saya apply 2 tempat. Saya apply UiTM dengan UKM. UiTM tu saya cakap dengan family saya, dengan mak saya apa semua, dengan kawan-kawan cakap ini memang nak apply yang memang bukan dalam bidang aku belajar. So saya apply diploma muzik dengan pengurusan perniagaan course. Lepas tu UKM saya apply matrikulasi biologi. So saya dapat dua-dua tak salahnya. Saya dapat yang UiTM tu saya dapat sains perniagaan, walaupun saya tak ada ambil account tu. Lepas tu kebetulan pada waktu yang sama dapat ke UKM. So dapat UKM tu iaitulah matrikulasi biologi, sains dan biologi dekat Kolej Muara Semban. Pada waktu tu kat Kolej Muara Semban saya masuk tu 80% budak MRSM. So waktu tu, dan kenapa saya memilih Kolej matrikulasi sains dan biologi tu disebabkan kawan-kawan juga. Bila kita call, ada tak yang nampak pergi tengok? Tak ada. Ada tak? Lepas tu call, kami dapat ni. Okey lah. Ada kita follow kawan-kawan. Sebab tu cakap tak ada orang guide. Jadi saya masuk tu dengan follow kawan-kawan lah. Dan subjek yang pada kat sana tu, dia ada AdMed, Sains, Bio, Kimia, Fizik. Waktu matrik tu. Dan itulah. Saya memilih itu. Dan selepas matrik tu, saya dapat ke UKM dalam bidang kejuruteraan pembuatan. Under mechanical lah. Dan di UKM tu saya macam mana nak cakap saya tak fokus sangat. Saya lebih banyak buat benda lain di UKM. Tapi kena cerita part lain lah soalan ni. Dah cukup dah. UKM is one of the school yang quite bukanlah nak kata famous. Dia satu school yang orang akan pergi untuk law juga kan. Sebenarnya kan? Betul. So kenapa ambil maksudnya sebab tadi Abang Ali cakap memang sebab kawan lah kan. Tapi masih ada rasa kesal tak kenapa tak ambil lawyer, ataupun why didn't you pursue okay. Kalau saya berada dalam situasi sekarang, saya nampak lawyer tu satu profession yang memang bukan profession yang orang kata mudah-mudah. Bagi saya satu profession yang memang nampak profesional. Kalau saya pursue tu dan atau sekarang ni saya jadi lawyer, memang saya suka. Cuma saya rasa saya tak pernah orang kata menyesal kalau ni memilih benda-benda yang ni, sebab saya tahu setiap kalau saya belajar kat ekonomi dulu ada opportunity cost kan. So kita ada satu part je. So memang banyak option, tapi kita boleh memilih satu benda, dan kita memilih tu berdasarkan apa yang situasi yang kena dengan kita. Saya boleh pilih law, tapi sebab waktu tu tak ada kawan-kawan yang memilih law. Jadi saya pada waktu tu kita tak ada kebergantungan. Jadi mungkin tidak ada kebergantungan tu ayah saya tak ada. Mak saya pun dia tak pergi universiti mak saya waktu tu. So dia memang suri rumah, jadi dia tak boleh nak guide saya dari sudut tu. Jadi kita apa yang kita ada
cuma kawan-kawan. Jadi saya rasa kalau saya boleh pergi dengan kawan-kawan ni, at least saya boleh survive dalam bidang tu. Contoh kita boleh belajar sama-sama kan, kita boleh tanya apa semua kan. So jadi pemilihan tu adalah berdasarkan situasi yang saya hadapi. Melainkan kalau macam awak mungkin ada family yang besar, ataupun kawan-kawan ataupun adik-beradik ayah yang memang dia dah dalam bidang korporat, dia boleh cakap kau kena ambil finance kan ni, finance 20 tahun lagi memang akan survive. Ataupun kena ambil IT kan. Pada waktu tu kalau saya rasa kalau ambil IT pada tahun SPM 2000 tu, saya rasa mungkin boleh survive sekarang. Sebab banyak budak-budak IT zaman sekarang ni memang dah pergi lebih jauh dah. Cuma waktu saya, course saya tu kejuruteraan pembuatan pada waktu tu, tak salah saya mungkin tak sampai 10 tahun. Selepas tu terus disedap sebagai jadi satu subjek saja di UKM. Dia bawah mechanical terus. Sebab Malaysia dah ke arah, saya praktikal dulu kat Denso. Waktu saya praktikal kat Denso tu ada beberapa production line yang telah ditutup. Dan kita nampak rupanya future dalam bidang manufacturing ni dia akan malap lah, sebab dah ada China. So barang-barang sekarang dah manufactured kat luar. Kita cuma assemble kat sini. Manufacture of the world. Jadi di assemble je kat sini. Jadi memang manufacturing tu tak banyak ada. Mungkin makanan je lah nak proses kat sini kan. Tapi itulah, jadi kadang kita tak tahu situasi semasa. Jadi itulah yang saya rasa mungkin kalau apa nasihat yang saya boleh bagi adalah cubalah mengambil tahu mengenai situasi semasa sebelum kita memilih sesuatu lah. Jadi lepas abang Adi grad kejuruteraan pembuatan, manufacturing engineering, masih sempat bekerja dalam industri ke? Okay, selepas saya praktikal kat Denso. Sebab UKM ni dia beza sikit dengan universiti lain. UKM dia punya praktikal dia 1 tahun sebelum final year. Jadi kita masuk balik setahun final year. Itu beza dia. Tapi lama satu tahun. Itulah, dan masih sampai sekarang dia buat konsep itu. Saya tak nak salahkan UKM lah, tapi saya rasa mungkin dia kena ubah. Sepatutnya praktikal atau tu intern tu kena buat akhir. So bila kalau kita bagus, kita boleh diserap masuk. Faham. Jadi macam kami tu buat waktu tu cuti penggal cuma 10 minggu ke 12 minggu. Jadi bila kita dah, kalau kita setera mana pun dekat tempat tu, bila lepas tahun kerana tak ada position lah untuk kita. Semua pengalamannya lah. Jadi bila saya habis belajar tu, waktu pengalaman saya 12 minggu kat situ, saya rasa macam saya tak berminat kerja dekat dalam environment kilang. Dan satu lagi waktu tu kilang Jepun lah kan. So dia lain sikit. Jadi saya memilih untuk bekerja dengan kontraktor. Saya bekerja dengan kontraktor dalam bidang fire protection system. Setahun je. Selepas tu saya rasa macam bila dalam bidang kontraktor, kita pula boleh jadi kontraktor. So saya selepas tahun saya buka kontraktor saya sendiri dengan kawan-kawan. Tu yang saya bermula dalam industri bisnes tu. Saya masuk industri bisnes. Saya ada syarikat sendiri. Tahun tu umur saya 24-25 lah. Umur saya 25, saya ada syarikat kontraktor. Saya ada kelas F. Sebab kita belajar daripada ni kan. So selama 3 tahun segak saya buat kontraktor lah. Lepas tu saya sambung belajar di UIA bidang Master of Management dekat UIA. Master of Management, ini MBA ke bukan? Dia bukan MBA. Dia bawah MBA, tapi dia cuma fokus pada management je. Dia tak ada business tu, dia tak masuk. Tapi dia yang bagusnya 20% atau 30% local dan 70% lagi adalah foreigner. Kat situ ada banyaklah juga kita dapat berkenalan dengan orang baru. Dan ada satu, pada semester 1 tu saya culture shock juga. Sebab kat UKM tu belajar bahasa Melayu. Oh iyalah. UKM? Betul. Saya grad 2002, lepas tu tahun 2010 saya sambung buat master. So 2010 saya buat master. Waktu tu tiba-tiba baca English kan. So first semester tu alamak, susah nak bercakap. So alhamdulillah akhirnya okey jugalah. Tahun 2012 saya grad dekat UIA. Dan 2013 saya pergi UK buat saya sama PhD. Tu cerita lain pula. Apa itu cerita lain. So jadi dekat mana during that time yang Abang Adi terlibat dengan kumpulan sarjana ni? Ini yang menarik nak tanya. Okay. During study ke? Saya kalau orang cakap arti berhijrah tu, saya antara orang yang berhijrah lah. Saya waktu saya dekat sekolah dekat MNSM tu sampailah dekat UKM, saya masuk Battle of the Band ya. Saya ada kumpulan rock. Saya ada band, saya selalu jamming, main lagu Nirvana, Metallica. Lepas tu bila waktu saya sekolah tu, waktu saya dekat UKM tu, saya ada kawan-kawan dekat MMU. Kebetulan ada seorang kawan saya masuk MMU, kawan baik saya dekat Gombak masuk MMU. Dia kenalkan saya dengan geng-geng MMU dia. Kebetulan geng-geng MMU pada waktu tu, MMU waktu saya pergi tu dia macam baru setahun 2 tahun yang baru buka. Tahun 1998 tu dia macam baru buka.
Jadi diorang antara batch awal. Bila batch awal ni banyak fasiliti yang diorang dapat. So diorang ada kumpulan nasyid. So dia kenalkan saya dengan diorang lah. So saya pun kebetulan yang solo nasyid dia tu, dia macam suka Sheila on 7 juga macam saya, Sheila on 7. So kita orang pergi bergerak sekali, pergi tengok konsert Sheila on 7 waktu tu. Lepas tu pergilah nyanyi-nyanyi karaoke. Selepas tahun 2005 saya join kumpulan tu. Disebabkan saya kahwin. Lepas tu dia cakap dengan saya kahwin tahun 2005 tu. So dia cakap dengan saya, kau pernah kahwin, apa kata kalau kau join nasyid? Kita dah selalu jamming ni apa semua kan. So saya fikir betul juga apa dia cakap kan. Sebab kumpulan dia waktu tu sepatutnya kumpulan dia orang nak bernaung di bawah Raihan. Tapi bila arwah Zairi meninggal, jadi diorang tu mambing lah. So diorang nak tubuhkan kumpulan Farhan, kumpulan kat IMMB tu nama kumpulan Farhan. So salah seorang ahli dia belajar tak dapat nak teruskan. So dia minta saya join. Sebab saya selalu nyanyi karaoke ni, cakap lah, kau lah karaoke, kita join nasyid lah. So saya pun okey lah, saya terlibat. First kali saya terlibat dengan kumpulan nasyid Farhan tahun 2005. So tahun 2005 tu selepas kahwin tu saya join kumpulan nasyid. So berhijrah lah. So bila saya berhijrah tu lah, pada waktu bila sebelum tahun tu saya memang main gitar je. Tapi bila dah masuk nasyid tu, saya dah boleh jadi komposer. Mana saya boleh buat lagu. Sebab mungkin dia punya diri tu macam dah masuk nasyid ni, tiba-tiba ada ilham datang. Saya dah start jadi buat lagu, saya komposi, saya tulis lirik. So tahun 2008, kebetulan tahun 2008 tu ada Akademi Nasyid dekat TV9. So kami pergi audition. So bila pergi audition tu, alhamdulillah kami terpilih untuk jadi top 10. Tu masuklah rancangan reality TV pertama Akademi Nasyid. Duduklah dekat 3 bulan dekat dalam tu lah. So tahun 2000 waktu tu Akademi Nasyid, Akademi Fantasia tengah naik tau. So orang-orang yang kami yang masuk Akademi Nasyid ni macam, oh ni bagus ni. Tak pernah dengar. Ni baru first time saya dengar. Akademi Nasyid tu TV9. Ada TV9. So pada waktu tu macam, dia nak plan nak jadi macam Akademi Fantasia tu lah. So kita orang pun okey lah, ni kalau siapa masuk ni mungkin lah ada future dalam bidang penyiaran ni kan. Tapi tahun 2009 tu 2008 lepas habis tu, kita tengok lah lama dia macam daripada saya rasa lah pada waktu tu TV9 dia fokus kepada Melayu, Konten yang Melayu Islam, konten Islamik. Tapi mungkin dia tak dapat nak jual, jadi dia tukar kepada Melayu urban ataupun macam Melayu biasa je. Jadi dia tak fokus sangat kepada Islamik. Lepas tu kebetulan time tu dah ada Oasis, ada TV Al-Hijrah. So TV9 dia jadi macam Melayu biasa. Dia tak fokus pada konten Islamik sangat. Jadi waktu tu kami pun turun ambil. So kawan-kawan saya masuk dalam tu pun dia orang pun menunggu-nunggu lah. Dia kata tak apalah, kita bekerja macam-macam. Lepas tu kebetulan tahun 2009 tu Saujana, kebetulan ada salah seorang kawan saya sebenarnya kat Saujana tu, dia tengok saya, dia memang antara yang tolong kami lah waktu dekat Akademi Nasyid kan. Lepas tu kebetulan kami dapat Saujana waktu tu dapat tawaran untuk rekod dengan Hijaz Rekod, buat album. Sebelum tu di bawah Telaga Biru, lepas tu nak masuk bawah Hijaz lah. Tu dia cakap dia memerlukan seorang. Waktu sebab Syahir Zawawi tu, AF8 tu sepatutnya dengan Saujana. Tiba-tiba dia tak dapat teruskan. Saujana tinggal 3 orang. Dia cakap dia perlukan seorang lagi. Dia cakap why not saya join lah. So cakap saya bincang-bincang dengan kawan Farhan tu pun cakap tak apa, pergi dulu. So kat situlah tahun 2009 saya join Saujana, terus buat satu album. Nama album tu album Nota Cinta. Memang terbitan Hijaz Rekod lah. So di situlah tahun 2009 tu saya bermula saya punya career saya sebagai penasyid dengan Saujana di bawah Hijaz Rekod. Lepas tu kami masuk Universiti Muzik, so macam-macam lah. Saya tertarik tadi Abang Adi cakap yang Abang Adi mula kompos lagu. Ada tak kos-kos yang Abang Adi ambil untuk kompos lagu, ataukah it just come naturally to you? Okay. Maksudnya, faham? Okay. How do you start to compose lagu, and how do you get the skill to compose lagu? Okay. Waktu saya 10 tahun, 15 tahun dulu, saya ada macam menulis sikit lah. Macam mana kita nak create career kan. So biasanya Allah dia akan bagi beberapa perkara. Pertama, sama ada bakat. Kedua, memang kita kepandaian kita. Dan kita boleh bina career kita berdasarkan apa yang kita tak tahu. Tapi macam saya rasa saya sebenarnya bukanlah dalam bidang yang nombor 2 ni. Mana apa yang kita pandai, macam kita belajar biologi apa semua tu, saya pergi engineering, mana saya dapat tu berdasarkan apa yang saya belajar, dan saya boleh adapt lah benda tu. Cuma saya mungkinlah ada bakat dekat situ. Jadi bila saya shift saya punya mindset saya tahu saya bukan orang yang boleh jadi seorang engineer. Jadi saya kena jadi orang lain. Saya kena jadi
orang kata macam tu lah, jack of all trade. So kita kena masuk semua bidang ni, sebab kita tak boleh nak pursue tu, engineer nak naik jadi production engineer, nak jadi ni apa kan, gaji 10,000, 5,000, 20,000. Jadi saya fokus pada bidang lain. So bila saya shift mindset saya kepada yang ke arah bakat, dan alhamdulillah lah, sebab saya belajar main gitar semenjak saya umur 14 tahun. So bila saya masuk nasyid tu, umur saya 25 tahun. So saya ada pengalaman dalam muzik tu lebih kurang dalam lebih 10 tahun. So saya pengalaman muzik saya pula, saya dengar lagu Metallica, saya dengar lagu rock, saya dengar lagu Indonesia. Jadi mungkin kat situlah kita dapat menghasilkan something. Dia bukannya macam tiba-tiba kita nak kena belajar, mungkin boleh. Tapi untuk dari sudut bakat tu, dari sudut benda-benda macam tu, dia mesti perlu ada bakat dan juga satu perjalanan yang panjang lah sebelum kita dapat menghasilkan sesuatu lah. Dia jarang tiba macam awak kan, nak pergi belajar main gitar, tiba nak buat lagu. Mungkin boleh, zaman sekarang dah ada AI, mungkin boleh. Tapi itulah dia, mungkin saya belajar sendiri, memang orang kata by heart lah. Tapi kenapa nasyid? Sebab background tadi dah banyak metal, rock apa semua. Tapi kenapa nasyid? Kita cakap dia hijrah ni, hidayah ni hidayah ni Allah datang pada waktu-waktu tertentu lah. Jadi sebab tu lah, waktu lepas saya berkahwin tu lah yang kawan saya cakap, mungkin dia dah lama nak ajak saya, tapi dia tunggu masa tu. Mungkin dia pun dapat hidayah pada Allah untuk nak cakap saya pada waktu tu. Sebab saya memang pergi jamming, memang bawa kawan saya tu, nama dia Harun. Dia memang solo utama kumpulan Farhan waktu tu. So dia, bila saya berkahwin tu je boleh cakap, okay, sekarang kau dah kahwin, inilah masanya kalau boleh kita berubah lah. Sebab kita kumpulan nasyid mana daripada nyanyi lagu-lagu lara ni kan, apa kata kau masuk nasyid. So waktu saya masuk nasyid tu, saya nampak, sebab nasyid, walaupun saya sebelum ni saya main gitar, saya pergi battle of the band, sebenarnya bila saya masuk kumpulan nasyid tu, sebab kita orang, dia orang pergi ke kelas vokal. So saya dapat belajar yang lebih teknikal lagi sebenarnya. Saya pergi belajar dengan Cikgu Siti Ajar, lepas tu belajar dengan Cikgu Syafi yang AF tu, Cikgu AF tu. Dan kat situlah kita belajar dari sudut macam mana nak buat voicing, macam mana nak buat harmony, apa semua, apa itu second voice, apa itu third voice. Kat situ saya belajar. Sebenarnya selama saya menyanyi pun saya cuma tahu satu je, unison yang pertama tu. Kalau suruh orang buat macam yang layer-layer tu, mungkin tak pandai pun, tak faham pun. So kat situ kita belajar. So bagi saya, walaupun saya berhijrah ke dunia nasyid, tetapi technicality nasyid tu saya rasa lagi banyak berbanding technicality kalau kita nyanyi rock. Rock tu dia kalau suara tinggi tarik je lah kan. Tapi nasyid dia belajar untuk blend, dia belajar macam mana kita nak nyanyi as a unison, macam mana kita nyanyi secara berharmoni, macam mana kita nak nyanyi secara berkumpulan. Tak ada orang yang terlebih, tak ada orang yang terkurang. Benda bagi saya sebenarnya nasyid tu sendiri pun ada technical, dan pada waktu sama ada spiritual. Dan bagi saya, bila saya berkahwin tu, lepas tu dah dapat anak, so lagu pertama saya buat pasal anak. Tu kelebihan dia, maknanya kita dapat meluahkan sesuatu, maknanya kita dapat menghasilkan ilham tu. Sebab bila berkahwin tu satu fasa baru, dan kita nak jadi seorang ayah yang baik, kita nak jadi orang yang baik dalam bidang agama. Dan nasyid tu bagi saya satu platform bagus lah untuk saya, untuk berubah. Dan boleh nak teruskan dalam bidang rock tu, saya rasa mungkin boleh. Mungkin kalau ada orang nak ajak ni, kan ada rezeki, ada masa hadapan. Tak tahu. Tapi saya rasa nasyid tu dia membantu saya untuk menjadi orang yang lebih baik lepas berkahwin dah. Dan mungkin Allah hadirkan kawan saya untuk menyampaikan, kau dah kahwin sekarang ni, apa kata kau stop lah yang benda-benda lama tu. And saya pernah pergi gig semua, pernah pergi gig punk tu, pernah pergi. Tapi bila dah masuk nasyid tu, dan even kawan saya dulu panggil saya Eddie Cobain dulu sebab saya banyak lagu Nirvana. So bila kawan saya tahu saya masuk nasyid, macam dia orang cakap, betul ke dia ni masuk nasyid ni? Macam dia orang tak jangka, macam mana Muhammad ni boleh masuk nasyid. Sebab satu-satu memang benda yang tak dijangka. Tapi waktu tu tak ada benda viral kan. So memang satu bagi saya itu adalah spiritual turn lah untuk diri saya. Sebab bila kita berkahwin tu, itu yang kita nak sampaikan kepada anak lah, kan. Jadi itulah bermulanya saya diambil nasyid, dan di situlah saya bermula menulis lagu, menulis lirik. And so alhamdulillah dah ada banyak lagu dah saya buat, insyaAllah. Nasyid ni adalah genre yang saya rasa kurang popular kot zaman sekarang. Sebab dulu kita ada Raihan, Abani. Tapi sekarang ni macam tak ada kumpulan yang boleh mewarisi. Saya ada jawapan tu. Nak tanya ni, apa? Bukan jawapan general lah. Ni bukan jawapan yang benar. Tapi ni jawapan pendapat saya lah. Dan saya selalu berbincang dengan kawan-kawan nasyid juga. Industri nasyid ni dia sebenarnya bukan genre.
dia satu industri. Di bawah nasyid tu ada banyak genre. Ada orang yang membawa lagu nasyid yang macam Raihan Rabbani. Ada orang yang membawa lagu nasyid ni macam R&B. Contoh macam Boyz II Men ke macam tu lah, yang memang fokus pada vokal. Ada yang rock ada, kumpulan Al-Farabi Band ada, Ijaz Madison pun dia dah masuk nasyid, dia membawa elemen rock lagi. So sebenarnya nasyid ni sebenarnya industri. Lagu yang kita bawa tu terpulang pada kita. Cuma apa yang membezakan ataupun apa yang menyebabkan orang luar nampak nasyid tu dia merudum ataupun dia macam tak pergi ke mana, sebab dia berbeza dengan industri pop. Okay, industri pop kalau kita masuk umur 40, kalau kita perempuan, kau dah kahwin, orang tak nak tengok dah. Sebab dah ada artis baru, kan. Lepas tu kalau kita rock tu mungkin dah ada artis baru. Jadi bila sampai umur 40-an tu, dia dah pergi ke suara apa orang kata Gegar Vaganza kan. Dia dah pergi ke macam Kilauan Emas kan. Kilauan Emas. So dia macam dia kurang. Mana popular, memang industri pop adalah industri popular. Jadi bila umur 40 kurang popular. Tapi nasyid ni kita sebab ini kami first generation kan. Kita first generation. Rabbani, Raihan, Hijaz, Saujana, Nausihat, Brothers kan, Intim semua tu dia adalah first generation yang ada kat Malaysia. Tapi untuk menurunkan first generation ni, rupanya dia mengambil masa yang lebih lama. Contoh industri pop umur 20 tahun, 40 tahun habis lah. Tiba dia tak boleh pop dah, dia tukar, dia hijrah kan, dia jadi penasyid. Banyak kan artis bertudung, lepas tu dia berhijrah, dia nyanyi lagu nasyid. Tapi industri nasyid ni rupanya 30 tahun pun tak habis lagi. Contoh Raihan bermula katalah umur 20 tahun ataupun Rabbani, sampai sekarang kalau program-program Islamik dekat negara kita ni, orang akan panggil, nak panggil siapa panggil Rabbani lah. Dia orang dah umur 50. Dan even ada waktu tu kadang ada yang dah kena gout, ada macam ni semua ni kan. Dan even buat persembahan kadang duduk atas kursi, tapi orang tak memandang rupa. Itu perbezaannya. Orang memandang nilai yang disampaikan dan dia orang tengok nama kumpulan je. Sebab dia tahu bila bawa Rabbani ada 20 lagu, 30 lagu yang semua orang boleh nyanyi sing along. Jadi industri tu dia nak, untuk budak muda nak berkembang tu, dia nak orang kata nak penetrate tu agak payah. A bit tough lah. Dia nak penetrate, dia memang betul-betul kena viral. Dia perlu ada satu lagu yang memang sedap. Dia perlu ada keinginan ataupun daya tahan yang untuk nasyid tu bukan untuk career dia. Sebab career maksud saya macam ni. Kalau katalah Raihan atau Rabbani kena panggil buat persembahan dengan harga RM5,000 contohnya. Adakah kalau kumpulan nasyid baru tubuh 2-3 bulan boleh minta harga RM5,000? Mungkin susah. Ada lagu popular tak ada. Ada album tak ada. Jadi bila nak masuk industri mesti orang cakap kami mampu bayar RM1,000 lah. Nasyid dia ada 4-5 orang. Kalau bagi 4 lah berapa seorang. Bagi 4. Jadi dia nak penetrate tu dia perlu ada career lain dulu. Untuk dia bersabar. Mana macam contoh lah, macam politik lah. Kan orang umur 60, 70, 80 pun tak turun lagi daripada tampuk politik tu. Jadi orang baru nak naik susah. Sama kat industri. Itulah yang saya nampak. Tapi ni pandangan saya. Kalau mana-mana, tapi macam kami pun umur 40 ke 50, Rabbani ke Raihan ke Saujana ke Hijaz ke Intim sendiri, kita pun kena survival. Jadi kami pun tak boleh nak turun. Orang kata nak turun lah, tak apalah bagi ada naik. Sebab kita pun perlu survive. Dan even penasyid-penasyid lain pun yang otot-otot ni pun perlu survive. Dia pun ada keluarga kan? Dia pun perlu, ini career dia dah 20 tahun nanti 30 tahun dalam bidang tu kan. Tak nanti tiba nak macam tak apalah kami stop, kita rehat kat rumah kan, pergi surau je kan. Mungkin susah. So jadi perlu juga kan, walaupun dah gout ke, walaupun dah ni pakai tongkat ke, mungkin tak tahu. Orang cakap mungkin sampai 60 pun mungkin masih panggil lagi kan. Sebab orang memanggil, dia melihat nama tu. Itulah. Okay. Baik, kita dah hampir ke penghujungnya. Ada lagi panjang ni. Panjang tak apa. Ada beberapa lagi soalan boleh. Nak tanya dengan Abang Adi. Sepanjang masa Abang Adi dekat MRSM, ada tak pengajaran hidup ataupun life lesson yang paling bernilai yang pernah Abang Adi pelajari di MRSM? Okey. Sebenarnya kalau pada pandangan saya, kalau belajar, kalau dari sudut pelajaran, kadang-kadang ada orang dekat MSM dia mungkin tak score, tapi dia masuk universiti dia score. Ada orang mungkin dekat MSM, dekat universiti dia biasa-biasa, tapi bila dia dah masuk bidang pekerjaan, tiba-tiba dia ada kesedaran, dia nak sambung master, tiba-tiba sambung PhD, dan tiba-tiba dia berjaya juga. Tak semestinya. Dan bagi saya, apa yang kita perlu belajar adalah macam mana kita nak survive, macam mana kita nak orang kata nak bergerak ke depan tu, macam mana kita nak sentiasa nak memperbaiki diri lah. So apa yang saya nampak sebenarnya,
yang paling penting adalah bukan cara kita belajar. Yang paling penting bukan macam mana kita skor, tinggi mana, 10A, 18A, apa semua tu, bukan. Yang paling penting adalah circle kita, paling penting. Kita perlu berada dalam orang-orang yang boleh bantu kita untuk ke depan. Sebab tu bagi saya, kita kena berada dalam masyarakat. Contoh macam kalau kita nak berjaya, contoh kita ni macam, walaupun kita seorang doktor contohnya kan, dah tak boleh duduk dalam circle doktor saja. Saya faham mungkin doktor sibuk, tapi dia kena turun ke dalam masyarakat. Dia perlu berada dalam, berjumpa orang, kena tengok orang-orang kat bawah macam mana. Dan di situ dah juga bagi saya, apa yang kita, bila kita masuk kat MRSM tu, kita jangan jadi macam orang yang, kalau kita pandai, kita jangan jadi ego. Kalau kita kuat, yang kita nak membuli orang. Sebab satu masa nanti kita akan ada alumni. Kita ni kena buang, kita nak kena buang daripada alumni kau, tak malah ajak dia pembulian. So, adakah kita nak macam tu? So bagi saya adalah yang penting kita perlu create circle tu. So bagi adik-adik yang mendengar ni, kalau nak duduk di MRSM tu, ambil peluang untuk berkenalan dengan semua orang. Tak boleh pilih circle klik ni. Sebab kadang kita pilih, aku nak ada 5 orang je. Tiba 5 orang tu bila dah pergi universiti, dah belajar, dah kahwin, tiba tak ada. Kan, semua dah sibuk. Jadi kita nak create circle tu tak ada. Orang macam kau lu bukan nak kawan dengan aku pun kan. Jadi bagi saya adalah pentingnya, bukan kita orang kata nak buat politik tu. Bukan. Tapi yang penting adalah berukhuwah dan bernetworking. Sebab ada perkara yang mungkin lepas 10 tahun kita kat MRSM, kita memerlukan bantuan orang ni. Kita memerlukan kepekaran orang ni. Sebab tu kita kena sentiasa menjadi orang yang baik. Dan kita kena bantu orang. Bagi saya paling penting adalah untuk menjadi orang yang boleh bagi manfaat. Itu paling penting. Tak kisahlah macam mana kat MRSM kau pandai ke tak pandai, sebab pandai tak pandai ni dia satu masa nanti boleh berubah. Kan? Satu masa, contoh hari ni mungkin gaji dia 5,000, 2,000, tiba dapat offer daripada satu tempat syarikat ni, tiba gaji dia 50,000. Dah tiba kebetulan dapat syarikat luar negara, dan kehidupan dia pun boleh berubah. Maknanya dari sudut rezeki ni kita serahkan kepada Allah. Tapi kita perlu jadi orang yang baik. Kita perlu jadi orang senang dengan kita, orang nak kawan dengan kita, orang yang boleh tolong orang lain. Itu paling penting bagi saya. Kalau jangan nak bully orang, jangan nak fikir-fikir macam ni, jangan nak jadi tyco kan. Dan ya adik-adik, jangan jadi nak tyco, jangan nak jadi Kaplah High Council semua tu. Memang betul, kerana drama-drama ni tak bagus untuk dipertontonkan. Sebab pengajaran tu agak kurang berbanding dia punya kerosakan. Fiction ya. Maknanya orang akan nak, aku nak jadi. Tapi yang paling penting, biarlah macam mana pun, biarlah kita jadi orang yang baik. Sebab bila kita jadi orang yang baik, orang akan nak berkawan dengan kita, dan orang tahu kita ni adalah orang yang bukan jenis orang nak mengambil kesempatan, berkawan dengan orang kata friends with benefit, di kepentingan apa semua kan. So jadilah benda tu. Sebab jangan risau pasal rezeki, jangan risau pasal kedudukan ni, sebab benda tu tak lama. Macam saya ni, kehidupan saya sekarang ni, selepas saya pergi UK tu tahun 2013 sampai 2017, wife saya sama PhD, saya kerja sebagai seorang cleaner di Exeter College, dengan budak college ni. Saya pergi cuci toilet, cuci apa semua, dan kat situ kita belajar kehidupan ni macam ni. Kehidupan ni kadang tak sentiasa indah. Jadi saya belajar selama 4 tahun tu, saya kerja buang sampah, cuci vacuum, even cuci toilet di UK yang tak ada air. Bayangkan macam mana nak cuci toilet kat UK tak ada air. Macam mana? Dia mana dia tak ada pipe tau. Dalam toilet tak ada pipe, semua pakai tisu. So kalau kering-kering tu pandai sendirilah, kena pakai semua kan. Jadi memang dia tak ada air. Jadi memang jadi benda-benda macam tu mengajar kita. Dan bila saya balik pada UK tu pun, saya cuba bermula, saya buat satu syarikat. Dan syarikat saya ni nama dia Skriptologi Seremban ni. Kami pada peringkat awal ni kita buat bisnes buku audio sebelum COVID. Saya bekerjasama dengan Dewan Bahasa, dengan penerbit USIM kita. Saya ada pengalaman rekod lagu, jadi kita rekod buku. Saya bawa narrator. Tapi disebabkan COVID, benda tu berubah. Sebab tu cakap saya ni journeyman. So bila berubah COVID tu, jadi kita pun banyak berfikir apa yang kita boleh buat. Sebab dulu kita rasa banyaknya show apa semua kan. Tiba COVID tak ada show. Nak buat macam ni kan. So pada waktu COVID tu, saya apply jadi seorang pesuruh sumpah pula. So sekarang saya dah tahun keempat dah menjadi seorang pesuruh sumpah, dan masuk bidang legal lah macam kan. So kita kena belajar pada sudut legal. Dan walaupun macam saya cakap lah, saya berniat nak jadi lawyer pada peringkat tu, akhirnya saya menjadi pesuruh sumpah, dan banyak lawyer-lawyer di sekeliling saya. Dan saya berkawan. Dan yang paling penting adalah macam mana kita nak membawa diri supaya orang boleh senang dengan kita. Sebab jadi seorang pesuruh sumpah ni, bagi saya, kita berjumpa dengan orang yang pelbagai latar belakang dan pelbagai kisah. Sebab ada pesuruh sumpah yang diberhentikan terlepas 2 bulan sebab dia tak boleh nak berkomunikasi yang baik. Sebab dulu dia mungkin jadi pengarah,
dilantik sebagai pesumpah. Betul bila orang datang, takkan itu pun tak boleh tulis contoh kan. Takkan itu pun tak tahu. So macam tu kita kena sentiasa ingat, walaupun kita ni level tinggi mana pun, kita sentiasa kenalah merendah diri, humble, dan dengan niat nak bantu orang. Sebab ini dunia ni sementara kan. Dan paling penting adalah jariah kita tu yang kita nak bawa. Ni nak tajuk lagu ke? Dunia sementara. Lagu tak? Saya ada buat lagu, nama lagu tu Latah Zan, dunia sementara. Jangan putus asa, dunia ni sementara kan. Yang penting akhirat tu nanti kan. So tak perlu, itulah cakap, kadang-kadang kita ni cuba, yalah, macam wife saya, dia wife saya marah juga, dia uni KL, jadi kadang ada office politik apa semua kan. Tapi saya selalu cakap benda-benda macam ni kita kena, kalau rasa tak boleh, macam saya dengar lah satu ustaz ni cakap, kita ni kalau kita tak boleh ubah situasi yang kita hadapi, kita ubah diri kita dalam situasi tu kan. Contoh kalau kata ada satu problem tak boleh solve, memang macam tu lah culture dia, jadi kita berubah diri kita. So kita ubah diri. Maksudnya kalau macam tu lah, masuk ke MSM, kita tak boleh ubah situasi tu kan. Memang macam tu. Mungkin kalau culture bully ke, kalau ada lah, tu culture masak dia terlalu pedas, tak boleh nak ubah. Jadi kita lah kena ubah diri kita. So kita kena sentiasa boleh beradaptasi. So dengan mengubah diri kita tu, mungkin kita boleh jadi lebih baik. Kalau dulu kita rasa macam, budak-budak ni skor, aku tak boleh nak ubah situasi budak ni tak boleh tak skor, akulah kena berubah untuk skor sama-sama dengan orang kan. Jadi kalau kita tidak mampu mengubah situasi, jadi kita berubahlah untuk situasi itu. So insyaAllah kita akan menjadi orang lebih baik. Jadi berbalik kepada yang tadi yang Abang Adi dah ceritakan, kita dah running out of time. Boleh buat episode 2 kan. Looking back, ada tak perkara yang Abang Adi nak ubah if you were an MRSM student again? Yang tadi secara ringkas sebelum kita pergi ke soalan yang terakhir. Baik. Okay. So sebab itulah saya pun bila saya dah menjadi pengerusi ketua cawangan kan. Ketua cawangan ni, itu yang saya cuba buat. Sebab kita tahu, kita mungkin lah macam cakap, memang best kalau kita dapat ubah apa yang kita nak belajar. Macam saya cakap lah, apa yang saya nampak dulu, kalau boleh, kalau ada orang guide kita, dia lagi memudahkan untuk kita dalam nak tahulah hala tuju kan. Jadi itu yang saya rasa yang patut apa-apa alumni ni boleh buat. Dia kena guide adik-adik yang baru ni. Kena guide, kena beritahu, kalau kau pilih ni, kau jadi ni. Kalau kau jadi macam ni, kau jadi ni. Kalau kau bully, kau jadi macam ni. Sebab benda ni tak lama. Kita kena sampaikan realiti kehidupan sekarang. 10 tahun, 20 tahun selepas MRSM. Okey, panggil orang yang 10 tahun ni. Okey, lepas 10 tahun aku keluar MRSM, apa yang dah aku dapat? Orang yang lepas 20 tahun, apa yang aku dapat? So dia orang boleh belajar. Dia boleh tahu, rupanya kalau aku buat macam ni, tak boleh ni. Punya aku bully tiba dah, tengok aku tak boleh pergi mana kan. Ada kes. Mungkin macam tu. Bagi saya, kalau apa yang boleh ubah tu itulah. Kalau pada zaman dulu, kalau untuk MRSM yang baru tubuh, bantulah alumni lain datang bantu. Sebab kadang kita tahu, macam contoh Malaysia Ranau kan berbuat kan. Ada ke sini-sini dia boleh bantu budak tu nak beritahu apa yang kau nak buat sebenarnya ni. Memang mengharap kaunselor kan. Jadi kita ni, kalau kita ada Ansara ni, kita tahu situasi tu, kita kena bantulah MRSM yang buat ni, baru naik ni. Kita kena bawa diorang ke, orang kata, jalan yang senang. Sebab kita dah tebas-tebas lah. Kenapa nak suruh bawa jalan yang susah? Kita dah ada jalan dah siap dah. So kita lah kena bantu. Tu yang saya, mungkin kekurangan yang saya dapat pada waktu zaman dulu tu, dia memang bagi saya kalau ada orang guide bagus, tapi itu bagus juga untuk saya untuk belajar survival dalam industri sekarang. Tetapi untuk apa yang boleh ubah, kalau boleh, itulah ada orang yang datang sentiasa beri manfaat, cerita apa benda, pengalaman. Itu yang paling penting lah. Jadi saya boleh rumuskan kat sini, nasihat yang Abang Adi nak tinggalkan tadi adalah bantulah kita di Ansara. Kita betul. InsyaAllah. Kan ada benda nak tambah nasihat lagi kepada para pendengar? Okay lah. Saya rasa nasihat terakhir. Saya rasa semenjak 4-5 tahun kebelakangan ni, saya nampak Ansara tu sendiri pun dia berkhidmat secara sukarela. Saya nampak lah tanpa ada agenda-agenda bisnes ke, agenda-agenda kewangan ke peribadi kan. So bagi saya itulah paling penting. Bila kita berkhidmat kerana kita memang nak menyumbang, itulah yang paling bagus untuk kita berkembang. Sebab bila kita niat kita nak jadi AJK, nak jadi ni untuk kita dapat job apa semua, jadi dia akan menyebabkan orang lain lagi pada kita kan. Sebab dia orang je lah kan. Ataupun macam dia orang je lah, dia orang geng-geng dia orang je lah ni kan, contohnya kan. Tapi bila kita buat kerja ni memang lillahi ta'ala, jadi Allah akan memudahkan. So bagi saya yang paling penting adalah bantu orang. Tu je.
Tak kisahlah bantu macam mana. Kalau ada duit lebih, bagi duit lebih. Kalau ada ilmu, sumbangkan ilmu. Kalau ada tenaga, sumbangkan tenaga. Sebab macam saya lah, macam saya pun dengan Islamic Relief kan, sebagai ikon kemanusiaan. Jadi kita banyak belajar daripada benda-benda kemanusiaan ni. Jadi kadang kita kena fikir, itulah paling penting. Sebab itu yang kita nak bawa ke akhirat nanti kan. Itu yang nak bawa. So bantulah orang. Bantulah orang dan bantulah Ansara. InsyaAllah. Betul. Boleh. Saja kurang. Boleh. Baik, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Abang Hadi buat sudi untuk bercakap. Walaupun tadi tak nak banyak cakap, dia pula yang paling banyak cakap. Oh ya ke? Sebenarnya saya risau sebab saya punya kisah ni takut tidak lah macam orang nak tahu nanti jadi engineer nak macam mana nak IR lah. Saya tak ada benda tu lah. Tak apa, ada orang lain. Kan ada orang lain kan. Saya part saya lain. Tapi kalau boleh adik-adik tu janganlah tiru saya sangat. Cumanya saya untuk siri kali ni I just wanted to make it a bit more colourful a bit. Okay, sebab kita dengar MRSM doktor engineer tu dah memang dah biasa. Tapi bagaimana pula dengan orang lain yang pursue other careers? Sebab at the end of the day kita tengok pun sekarang pun job security sangat susah. Dan tak semestinya you studied A, definitely you have to do A for a job, for your working life. So that's what I'm trying to do lah basically. So maksudnya ada banyak lagi haluan-haluan hidup yang tak semestinya, yang kita ada lah. This is where this siri podcast ni comes in. Okay. Kalau siapa nak tahu lebih lanjut, nak tanya-tanya, bolehlah pergi ke DM Instagram. Boleh. Nak promote sila. Saya punya Instagram saya Zuhaidi Aziz, ataupun TikTok tu ada Adi Saujana. Macam tu lah. Itu je lah. Baik, akhir kata bagi yang belum register tu, mendaftar sebagai ahli Ansara boleh berbuat demikian di www.myansara.org. Dan itu saja untuk episod pada kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih Abang Hadi. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.